Faslun bermula ini itu satu pasal. Wa idza ramar rajulu zaujatahu bizina alaihi haddun qazafi illa ayyuqimal bayyinata aw yula'ina. Jadi bab pasal tentang duduk. Menyangkira kira suami tuduh isteri muzina. Kaji kat dosa ni cerita. Ya kira suami tuduh hina ngoknyan muzina. Kemai-mai yang tuduh. Kadang selingkuh kadang. Rina kadang selingkuh. Kai dulu bila kau. Pedah laka tuduh tu. Tiba-tiba kamu me senang yan. Ngaji je gabe ngawal lain ka? Kamu me. Bedah laka tuduh tu rinang. Tuduh bahawa rinang yan lima zina ngan cewek ni. Kadang. Nyo dah pasti kan mezina dengan tiga amian. Ya, kamu me tadi. Uragamnya duduk rinangnya. Nyan uragamnya kenang hat. Hat duduk. Nyan bet sembarang-sembarangnya duduk gok. Nak khusus duduk zina. Suku duduk zina. Duduk gok zina kenang hat. Hat duduk. Andaikan salah. Ada banyak duduk. Kan nak kenang hat. Hat duduk. Kecuali bahawa mendirikan ianya uragam akan saksi. Kecuali memang saksi. Jika talum nanya urinang. Jika talum jihnya kaidia. Dengan tiga mian. Tak tetap dia ikut. Talum tu. Bejak silo. Benar saksi. Jina mesti saksi. Pakat ngangan dari. Pakat adik-adik. Bina cedera. Pakcik. Culem pakat. Tanya nak bisnes usul. Jak ju, lum ju. Kat macam mana tu? Mana dia ni? Terapau. Macam mana Bang Kim? Kat macam mana tu? Nah, lum ju. Lum ju. Kalau larmo grupo ya. Lang grupo mana orang? Ya, kalau lang grupo mana orang? Yang memang saksi, yang baru hana kenang tuduhan je tiro. Jadi kalau zina yang mesti memang kalian memasukkan. Menyerahkan buat. Tapi Gino kurang item tentang videonya. Dia fikir edit. Jadi mesti kalian dengan mata. Kalian zinanya pun mesti memang nak kalian but. Kan ya kira kayak kan zinanya kan? Aja. Kadang si lah guys. Hana bubuk kan? Kan zina dia campur je tu. Memang nak memasukkan. Benar dan kala ohnya memang memasukkan. Yang baru jut memasukkan. Yang baru kena hak zina je tu. Tapi yang memang hanai pegang siapa je kadang check in matang dua. Saling curhat sagai. Nyambe yang pakai orang tabur kampung ya gerbek. Padahal kadang curhat matang je. Kayak gerbek dia ni. Kau gebah ni tabur kampung lah gebah. Jago punya saksi ada kayu. Benar saksi. Zina benar saksi. Ada kalian jih berzina, kan tanya mentang yang kalian saksi. Pada dua saksi zina. Pedro ragam. Lanjut. Ni urinang lah. Pedro ragam. Nyokat ke mayang-mayang buat zina. Lanjut. Saksi zina benar? Kenapa? Pedro apa dua roh? Dua roh ragam pedro urinang ah. Ada medan tu je. Selain berorangnya. Betul tanya macam mana. Dia ni kau balik. Mana ni? Dia ni kau balik je. Tapi ni ayah abah adik. Mantul nak ajak adik. Ada rebut mak. Tadi bergerak. Akak bergerak. Aku dah. Siapa? Aku dah lumping.
Banyak. nak saksi berarti hana kenang had duduk. Au yula aina ataupun melian bersumpah. Yang memang hana saksi kadang tengah malam, pukul 2 malam, 4 dah nak minta awak kampung. Pukul 2 malam. Nyapi nyanyi habis ada. Kadang cikkan dekat. Kau malam-malam dulu. Jadi tidur ya kalan. Oh, tu ibu dengan tiga punya. Nyamnya memang hana saksi benangan ngan sumpah. Hana saksi harus mensumpah. Nya ke sumpah genanya sumpah. Sumpah dan awalan. Ke mana? Sumpah datang dengan nama Allah datang dengan Allah. Puluh maka berkata ianya laki-laki di sisi hakim pada jamek, pada masjid di atas mimbar, pada jamaah daripada manusia. Mensumpah ni kan kali ke hakim tau. Tapi mesti mensumpah lam masjid lang kawan ramai. Timbal lah. Nanti ada dua dengan pak kecil dua dan pak kecil hakim. Dua pak kecil dua yang mensumpah pak kecil mensumpah di sisi hakim dalam masjid ada mimbar. Biasa tu ada semalam Jumaat lah ramai orang. Paling cila ramai orangnya pak masjid. Ada orang Jumaat. Wate. Nak acara. Apa acara lain eh? Pengajian. Ada pengajian pak masjid. Ada ramai-ramai. Ada semai orang raya. Ada malam orang raya kadang. Yang main makan. Wah, bunga orang raya. Malam terawih dah. Malam pun kau ajak terawih ni, ajak Lampung itik kan. Ya pengumuman tu. Zainan mensumpah le suami. Apa ikut? Asyhadu billahi annani laminas sadiqin. Aku bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya aku itu sungguh daripada urung-urung yang betul pada barang yang aku mensumpah dengannya barang akan isteriku simpulan dengan zina. Yang mensumpah ileh dah you bak bimbang gepung amin biang. Nah, orang lain nah. Nak balik ni kau. Pernah buat inang lah. Dah tambah-tambah ajak terawih dua. Ajak terawih dan dua-dua. Pernah di terawih pasal kan Nabi Datuk? Nya piuh lah Nabi Datuk dah nyuai lah. Dah nyuai lah Nabi Datuk. Yang sumpah inang. Inang sumpah. Wallahi demi Allah bahawa memang urang inangnya inang dan dimu zina. Nya sumpah demi Allah urang inang dan kalimu zina. Dan artinya memang urinang yang meme kadang kamu me urinang yang dan nyam sumpah siap bahawa anak lang kandung jikan bukan anak itu. Kak boy? Apa? Jadi uragamnya mensumpah ayat di mimbar tumpang kepuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyocok hotel lihat. Balik terawih biasa kalau kan. Dan Nabi Yohai di terawih. Nya bacut na pengumuman. Dan kena mensumpah demi Allah bahawa urinang longga di mezina ngan bang dapat. Ga di mezina ngan di bulan. Dan anak yang nalang kandung urinang yan kan anak lun. Dan lunnya termasuk daripada urung-urung yang betul. Maksudnya atas lun yang pegahnya nyan betul. Ya, nak tu pon dengan ban baruan na. Bandung abang. Atas dia ada.
Tapi menyesang kira le lakoyan hana dianggap bahawa anak yang dalam kandung ya anak ji penafinya anak dalam kandung kan anak leunnya sebutlah sumpah kan. Punya ragamnya ni bersumpah bahawa memang anak dalam kandungan kan anak ji. Anak atangan ngan bang mengan Bangla. Anik dengan mantan ni kadang. Anik dengan mantan ni. Ya, kan bersumpah ji. Put go. Ya, bersumpah lagi kan selama. Put go. Di mimbar. Demi Allah bahawa orang inang lengka di Medina dan anak yang dalam kandung ji kan anak lun dan peradalan begahnya nyan betul bersumpah lagi kan selama bersumpah benar put ke kemput ke lagi kan ya kah benar hakim. Aman cocok keputusannya hakim. Hakim berang kena ada imam leronyo. Ka hakim ana mestinya tadi ana mesti apa balik tadi. Ya beri dengar le hakim apa haba meja-meja tadi duk puput roh yang ke apa ya. Ya oleh ka selesai bersumpah selama apa ke le hakim bi nasihat le kuragamian kejok keputusan juga buka Karifah le hakim oleh bersumpah apa ke nyanjuk nasihat ile kuragamian pegah ba uragamnyo nyo ataran tuduhnyo kan mayang-mayang tuduh dan tuduh gak bak bubut zina nyo tudrannya ni tuduhnya memang hana salah ji hana salah tapi ni tuduh dran kenang hat tuduh bi nasihat le kuragamnya dan hanya tuduh gak nyo bak bubut ya kan mayang-mayang but tuduh zina apalagi dan tuduh orang inang ron tidran ngaurinang yan hanya mazahole juk nasihat le kuragamnya betul-betul memang betul naik bubut begah betul yang memang hanai bubut bet ya duduk rinang ya bi nasihat le hakim le hakim bi nasihat le kuragamnya kadang je memang sengaja kadang tu kadang sakit hati kurinang yan gaya duduk juji tuduh di Medina kaya begah-gah hana mengakui anak dalam kandung akan anak ji. Ya padahal orang inang ya hana di Medina. Jadi le hakim begah le kadang ngan ni begah le hakim dibuka. Buka pintu hati di uragamian. Oh hana Medina ji mang duduk matang ji sakit hati. Maka ji le hakim duk nasihat le. Oh hanya memang cik kabuto ya tajinya. Ataji tuduh memang betul urinang yang di Medina. Nyan baru keun bak kali yang kelima. Kali bi nasihat le hakim no. Kira-kira nasihat kaiduk laule walaupun dibit mang kadang. Nyan baru keun bak kali yang kelima. Wa alayya laknatullahi in kuntu minal kadzibin. Andaikan yang len pegahnya betul, len bergelaknat le Allah Taala. Nyan ragam yang keun. Ragam yang keun bak kali yang kelima. Memang yang lon tuduh urinang lon Medinanya salah, lon bergelaknat oleh Allah Taala. Nyan keun bak kali yang kelima nyan keun mayang-mayang yang perkataannya. Keun keun you deh. Yang kuya tanya ni balik mangga apa pele? Kan pele ya boy. Lima ga keun. Buat ga keun sumpah. Tiga tu keun walaya. Ada laknat Allah yang memang ada lon tuduhnya salah. Dan kuya nak tuduh nyata je. Ha? Tuduh nyata.
Tuduh biasa. Tuduh biasa nak kena had. Tuduh Dina di kena had. Kah? Yang nampak? 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 Wa yata'allaku bili'ani khamsatu ahkamin. Dan takluklah dengan li'an oleh li'anan sumpah. Takluk dengan li'an oleh 5 hukum. Menyesangkira uragama kali mensumpah ke urinang yang Medina yang 5 buah hukum uragamian. Yang pertama gugur had untuknya uragam. Bunuh menyesangkira menyesangkira ituduh tinangan Medina nyanyi kenang had kenang had tuduh. Tapi menyesangkira memang kana bukti dan kali mensumpah bunuh kali ke-5 goyan nyan jika terlepas daripada had tuduh. Dia hana kenang le had tuduh. Kali mensumpah bunuh 5 go ang ke-5 kali ke nyalan yang ada begahnya dustanya laknat telur yang berarti jika lepas daripada had tuduh. Hana kenang le had tuduh. Alan wa wujubul haddi alaiha wajib had tu urinang. Nyan urinangnya kenang had tuduh. Had tuduh had hazina. Uragamnya tuduh zina ke urinangnya ni saat atau yang uragam yang tuduh betul yang urinangnya kenang had zina. Apa had zina? Punya galam kahwin Sambuk. punya galam kahwin Sampai. rajam sampai mati. Sampai mati banyak. Apa sampai mati? Ku hinan likum darah lamaru yan. Kau pulang tu. Tanam tinggal boleh tu. Jangan tepat. Nya uru-uru lewat dan dampres dan puyuh balik batai bobo kertas tu. Berat bagi dia. Hana dosa. Anak menyiksa lagi. Jadi menyeragam yang kali melihat yang 5 buah hukum yang kepung gugur had tuduh urinangnya. Keuragam yang gugur had tuduh. Alahan yang kedua wajib had tuduh atau urinang. Nya urinangan kena had urinangan kena had zina. Alahan zawalul firash. Hilang tikar, masuk hilang tikar ini hilang pernikahan. Putus hubungan pernikahan antara uragam yang dengan urinang ya. Hilang tikaran cerai. Putus hubungan pernikahan. Langsung rat dalik tu buah. Langsung rat dalik. Rat dalik je dulu. Talik tu. Kan. Hanya kembali deh. Kan dalik kan rat dalik. Memang putus hubungan, putus pernikahan antara orang inang yang dengan uragamnya. Langsung ada di dulu. Nyarat dalik lah je kembalinya hanjit memang hanjit kembali le. Rajam tu campur ke dia? Rajam tu. Rajam. Ada kandung kan? Rajam mati. Kau nafiul walad dan ternafi anak. Nyan anak yang dikandung le tinangnya kan le anak ji walaupun kadang nya tu. Tapi yang kele anak dia memang jikala dia mensumpah nyan anak lang kandungan kele anak dia. Berarti gaji ke anak mak ai. Kalan wa tahrimu alal abad. Harum di hatinya selama-lamanya. Nya uragamian hanjit ya balik-balik le ngaurinangnya hingga selama-lamanya hingga ila yaumil gak cinta lama bersemi kembali hanale. Gaji ya berangkat aju. Memang kali tumpah uragama kali tuduh urinang yang Medina nyan hanjit balik le ngaurinangnya hingga selama-lamanya. Kada
le ego cinta dema ke inangan nyan hanjit le ba. Hanjit le balik. Kadang uka tuha baru uka telah. Uka galak dema ke jika lagak kadang tuha. Mungkin dua mungkin lagak. Kadang ego sini galak asyik ba ego kadang hang ke galak. Kaya balik dema ke galak dema ke inang nyan hanjit le. Hanjit balik le. Kaja ya berangkat bang. Jamun duduk len Ino ya balik. Ya balik dah. Cuba Aina kamu gui. Kak wayas kutul haduan ha bi antalta Aina. Bunuh uragam duduh kurinang. Nisa uragam kaduduh kurinangnya bagi urinang kenang had. Had zina. Nyan baru nyan untuk pegugur dema had zina ji. Untuk pegada baik kenang had zina ji. Ji mesti bersumpah cik. Kadang memang je cik Hanai pubut. Ji Hanai mezina kayak ngaku jual anak lang kandungan kan anak ji barang ngaji kan. Kayak kan anak ji. Nang tero dah kah? Nang tero. Nyan urut inang yang ngat baik kenang hat duduk. Mu tumpah cik lagi uragamnya. Ada inang yang tumpah. Cik tu memang duduk. Pekan asyhadu billahi ku bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya si fulan ini itu sungguh daripada urang-urang yang dusta pada barang yang menuduhkan aku. Di mimbar pegah demi Allah puyai tuduh ni lakolang kelan nyan dusta. Lakolang dituduh len di mezina nyan atas dituduhan dusta. Balah sumpah. Balah sumpah. Ha? Kebiri dah coy. Puji. Sumpah ni kan. Kalau tumpah. Tu urinang yang hendak kenang hati. Uragam pi hendak kenang. Sia-sia ni. Berarti gak bainahu wa bainallah. Nya urusan yang dua dengan Allah Taala. Memang betul tinang yang hanai melina berarti dosa. Dosa tiga mian. Walaupun pak manusia hana tapi dengan Allah Taala sangkut. Tapi memang betul tinang yang na di Medina tapi dia bersumpah cik ngak baik kenang. Hatnya berarti di berusaha dengan Allah Taala dengan. Yang menanti urinang yang bersumpah selama pegam. Ke demi Allah atas yang dituduh oleh lakolang kelam bahawa lun ke Medina dan atas yang dituduh dusta. Bersumpah lagi yang benar put je. Kali yang kelima yang ada hakim bi nasihat lah. Bi nasihat ke urinang yang. Nya pun memang betul idrat hana nak pubuk zina. Baik memang nak pubuk tapi dia pegah. Dia pegah hana. Kadang baik malai idrat langkau warame padahal memang betul idrat nak pubuk tapi dia pegah hana netuk malai ran. Baik lagi ya. Tanya gigit tasam dengan manusia tapi dengan Allah. Dengan Allah hanya tasam. Dran gelah ino di dunia tapi berakhirat. Akhirat hanglah. Le hakim bi nasihat le kurina yang. Nya memang betul ran nak bubuk dia pegah hana. Nya memang hana dia pegah. Dia pegah hana. Back top. Back cuman pegah sumpah cuman untuk top malai menjaga harga diri kadang. Kayak semangat inan. Nyan bi nasihat le hakim. Kalau dah bi nasihat le hakim nyan keun bak kali yang kelima. Wa alayya ghadabullah in kana minas sadiqin. Keun kali yang kelima memang yang ada lintuan duduk ke len buton len berkenang azab Allah. Yang keun bak kali yang kelima. Perken bergadab oleh Allah Taala memang yang dituduh len bahawa len ni Medina ada dituduhnya betul len bergadab oleh Allah Taala. Yang
menyatakan kira di kali mutumpah puzo lagi kan. Kali ke kali yang kelimang lagi kan. Nyan urang inang yan hanale kenang hat zina. Nyan hana cokle hat zina kurinang yan. Nyan apa?